Saya akan menunjukkan cara bagaimana hendak membuat rambut untuk mancing tuman ni. Apa yang kita perlukan ialah pemotong, cutter, steel, sekurang-kurangnya 50 pound, dan juga mata kail bersaiz 2.0. Ikatan yang saya gunakan ialah ikatan sorghum. Lihat ya. Kemaskan. Kemaskan, dan sekarang kita buat bahagian untuk menyambungkan daripada pin ni. Panjang rambut ni biasanya dalam satu kaki. Kita menggunakan ikatan sorghum end loop. Berhati-hati ya. Potong dan kemaskan. Sebaiknya tinggalkan sedikit bahagian lebihan supaya ianya tidak melurut ataupun terbuka ikatannya. Saya setakat ini saya tidak pernah mengalami masalah dengan ikatan ini, dan kebiasaannya ianya semakin baik apabila ditarik. Okey, sekian, terima kasih.